Tahukah anda, batu bacan merupakan batu permata yang unik yang terbentuk secara semula jadi. Nama Bacan diambil daripada Pulau Bacan yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sejak dahulu lagi, batu ini digunakan sebagai perhiasan bernilai tinggi, khususnya dalam kalangan masyarakat dan golongan bangsawan di wilayah Maluku, termasuk pada zaman Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Dari segi saintifik, batu bacan ialah batu mineral campuran yang kaya dengan unsur tembaga, termasuk chrysocolla dan chalcedony, hasil daripada proses geologi semula jadi. Batu ini kebiasaannya terbentuk di kawasan aktiviti gunung berapi yang tinggi. Sebab itu, Kepulauan Maluku yang berada di lingkaran api Pasifik menjadi antara tempat utama batu bacan ditemui. Yang menariknya tentang batu bacan ini, ianya mempunyai bentuk, corak dan keunikannya yang tersendiri.